Yang saya nak sebut kepada tuan-tuan sekarang ialah hari pertama panjangnya 365 hari kata Rasulullah. Hari yang kedua panjangnya sebulan, hari yang ketiga panjangnya seminggu, hari yang keempat hari-hari biasa 24 jam. 365 plus 30 plus 7 plus 36 lebih kurang. Kesemua sekali tempoh untuk Dajjal buat tour dia lebih kurang 400 hari. Lebih kurang 400 hari. Sempat ke Ustaz? Dijawab oleh soalan kedua daripada sahabat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, berapa kelajuan Dajjal? Soalan yang sama yang kita fikir sekarang ni, laju ke Dajjal ni? Maka Nabi pun jawab, kal ghaith istadbarat hurrih, seperti awan yang ditiup angin kencang. Tuan-tuan, angin kencang, tuan-tuan ingat 100 km yang taufan yang kencang tu boleh mencecah 1000 km. Tu yang angkat rumah, yang angkat kereta pusing-pusing. Kereta pusing.